Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel K Racing Team. So untuk konten kali ni aku nak tunjukkan enjin RS150 yang kita dah single cam kan lah. So datang enjin ni memang dah buat single cam. Macam sebelum ni korang tahu motor dah ajam antara motor yang terawal aku jadikan dia single cam untuk RS150 lah. Sebab aku dah naik menyirap dengan setup bahagian top set RS yang twin cam tu. Aku single cam kan supaya barang untuk performance kita senang dapat satu. Dan masalah pada aku kurang untuk bahagian head lah. Untuk bahagian enjin sememangnya masih lagi bermasalah untuk RS. Dia ada beberapa masalah. Bukannya kita kata RS tu kurang bagus ataupun tak bagus, tapi aku nampak ada beberapa kelebihan Y15 yang aku boleh transfer kepada enjin RS. Sebab tu aku buat inovasi tu. So ada beberapa orang juga yang kata bagus cadangan tu, korang rasa bagus, korang boleh ikut, korang ikut. Okay. So untuk konten kali ni, kita punya projek memang agak hardcore untuk enjin RS ni. Kita jalan piston 82, jack lebih kurang 12.5 ataupun 13 macam tu. So aku terus pada enjinnya. Aku nak review enjin dia ni. Dia datang dah siap pasang. So customer lah yang hantar lah. Okay. Customer hantar untuk aku set up bahagian top set saja untuk bahagian enjin atas. So ini untuk piston dia 82. Ni piston 82 Relo. Okay, piston 82. Crank bawah ni, crank aku tak pasti crank apa, tapi jack dia lebih kurang 12.5 ataupun 13 lah something. Untuk body block semua dah setting, dah set up cun-cun. So ni adalah proses untuk pemasangan. Aku nak kongsi dengan korang set up untuk bahagian top set ni. Kemungkinan besar bahagian potting head pun aku tak potting. Kemungkinan besar. Sebab kalau contoh untuk piston ni, dia ada dua pilihan. Owner engine ni lebih kurang dia kata macam nak jalan 201 meter. Tapi macam kepala otak aku fikir pasal gearbox dulu. Untuk ratio cukup sesuai ke untuk 201 meter. Kalau kata macam apa yang dia cerita sekarang, yang aku nampak dia kurang sesuai lah. Kalau nak main 201 meter, gearbox untuk gear 1 tu kita kena head panjang. Jadinya gearbox yang dia pakai sekarang pada aku tak sesuai. So kalau tak ada apa-apa halangan, untuk video ni pun aku akan payung korang untuk test GPS motor ni. Tapi enjin ni motornya tak hantar, dia hantar enjin saja. Jadi mungkin enjin ni aku akan gantung pada motor dah jam. Okay. So aku harap korang layan je konten aku sampai habis. Jangan skip. Okay. Takut korang ketinggalan dekat bahagian top set ni, apa kelebihan ataupun sesuatu yang aku nak buat untuk projek kali ni. So piston Red Leo untuk 82 dia datang pin 15. Pin 15. Dom dia lebih kurang macam ni lah, 1.5 2 lebih kurang macam ni. Lepas tu poket datang memang dah luas. So untuk jalan head, okay, ni dia punya head. Aku cabut dulu lah bagi korang nampak jelas sikit. Sekejap dah, sangkut sikit. Okay. Untuk jalan head ni, lubang air pun tak ada lagi. Sekejap lagi kita akan buat. Mana valve dia? Okay, ini valve dia. So jalan 2831 untuk 82 pada aku dah ngam-ngam, dah cun-cun. Dan valve pocket yang ada pada dia punya piston pun memang tak lega. Boleh jalan terus. Sebab ni aku dah perasan tak? Aku dah marking lah. Video sebelum-sebelum ni aku ada tunjuk, tapi ni aku dah siap set up lah. Sebab nak transfer 82 dekat NRS ni banyak kerja. Jadi bila banyak kerja, benda ni kena set up daripada awal. Kalau tak aku punya video ni mau 2 jam. Korang silat-silat lebam biji mata nak tengok video ni. Panjang. Okay. So untuk tiang head aku akan pakai tiang mati lah. Tiang mati sebab nak tarik torque lebih tinggi. Satu. Lepas tu bila dah jalan macam gini, sekejap aku nak ubah angin ni. Takut korang tak berapa nak dengar. Okay. Okay, ni enjin ni kalau tak silap aku dia buat dekat Thailand untuk muka enjin LC. Okay. Enjin RS, tapi muka enjin dia jalan LC. Okay, aku baru perasan. Okay, untuk crank dia, crank kapak macam ni biasanya SCK lah. Kalau kata bukan SCK tak pastilah apa dia. Tapi crank nampak crank kapak. Lepas tu dah buat lah. Crank bukan crank standard. Balancer pun kat sini dah ada potong, dah counter dah. Dah banyak dapat yang orang kata
custom, bukannya PNP. Kerja nak jadikan engine ni single cam. Bukannya hanya korang kena fikir dekat bahagian headblock je nak jalan single cam, enjin bawah tu biar je gitu. Bukan macam tu. Kalau ikut betul-betul cerita pasal spek yang kita nak buat ni, dia ada banyak risiko. Dan kalau betul-betul nak jadikan dia single cam, jalankan dia sistem yang hitam yang sama dengan Y15 ataupun LC5S, dia punya kerja dia banyak. Aku yang aku minat adalah bahagian perjalanan minyak hitam untuk RS. Minyak hitam dia, oil pump dia dah cukup besar. Bila dia jalan dekat head twin cam, pecahan minyak dia pergi kepada double cam, dua cam, pressure dia cukup tinggi. Tapi bila kita ubah dia kepada single cam, pressure yang tinggi tu juga menyebabkan kau pakai oil pump standard pun dia dah cukup naik. Maksudnya kalau kata besar punya spek kau jalan 82 ataupun 85 dekat RS single cam kan, oil pressure yang daripada bawah ni, pressure yang sampai ke atas tu memang dah cukup kuat. Itu baru pakai oil pump standard saja. So tak perlu pun nak pakai yang big oil pump untuk oil pump racing ataupun sebagainya lah. Aku tak pasti dia jalan oil pump apa, cuma kita boleh tengok oil pressure nanti bila motor ni hidup. Okey, aku akan pastikan motor ni hidup. Kalau tak ada apa-apa halangan, aku gantung dekat motor Dajjal untuk try engine ni dalam jarak sekilo. Itu adalah target kita. Tak minta lebih lah, yang penting dia tahan je. Sebab setup piston besar macam ni, kalau kata korang boleh buat tapi tak tahan, pada aku rugilah. Sebab boleh dikatakan buang duit, pasang-pasang je, meletup ke ataupun sebagainya lah. Sebab tu setup daripada awal ni antara benda yang paling penting sekali. Korang nak kena tengok betul-betul, bukan PNP. Ingat bukan PNP headblock Y15 terus jadi motor korang okey dan tak ada masalah. Bukan macam tu. Dia mesti akan ada masalah yang akan datang. Okay? So untuk kerja pertama kita adalah aku akan ukur dulu untuk dia punya lubang air kat sini. Dah dapat dia punya tu, kita buat lubang air dekat head. Okay, lubang air ni cara aku standard, biasa aku tepuk tangan saja. Tapi sebab ni barang orang, kita nak cantik, aku hantar machine shop untuk tebuk lubang air ikut macam ada yang ada pada blok, supaya air dia cun luncur. Okay, itu kerja aku yang sekejap je lagi. Untuk bahagian blok, aku dah check clearance, semua dah okey. Lepas tu bahagian blok ni pula, sebabkan muka enjin RS ni dia bukan tebal, maksud aku bukannya tinggi, dia jenis rendah. Ini pun dah tambah, nampak berapa punya tebal. So slip yang datang ni pun dah dipotong, nampak. Ni slip asal dia, dah potong. So slip dia dah pendek sikit. Tapi dah pendek sikit pun, dia punya dia punya piston masih tak keluar daripada slip lah. Okay, so kejap lagi aku akan set up bahagian top set ni. Aku tunjuk cara aku settle dekat bahagian block, head sampai pasang. Okay, alhamdulillah aku dah siap untuk dia punya lubang air. Okay, so ni lubang air yang aku buat dekat machine shop member aku lah. So lubang air dah cun, kita dah copy yang daripada sini. So untuk projek 82 jack 13 ataupun 12.5 ni, aku tak pakai gasket head. Untuk gasket block, deck dia pun kira dah dapat cantik. Kalau nak betul-betul nak cari lagi, sebenarnya ada peluang yang aku boleh skim lagi dalam 0.3 lah untuk bahagian belakang, untuk naikkan lagi dia punya piston deck. Tapi untuk play safe, untuk piston besar dengan dom yang aku tak potong macam gini, poket pun dah lepas, dom pun aku tak buang, kita pakai deck lebih kurang dalam 1.3 ataupun 1.28 je tu pada aku dah okey lah. So deck dah dapat, tadi dah check. Sekarang chamber pun aku tak buka, biar je macam gini. Setakat ni potting belum lagi, tapi dah grand valve dah. Aku rasa macam aku nak jalan untuk runningkan je dulu, sebab target untuk motor ni pada aku macam kurang sesuai untuk 201 meter. So aku nak jalankan dia untuk 1 kilo ataupun 2 kilo untuk jalan jauh lah, lebih kepada jalan jauh. Head lama dia, Kai, main sini head lama. Okey, untuk target throttle body kita pakai untuk piston 82 semestinya 45 mm. So ni intake yang lama. So dah ada intake yang baru untuk head ni. Dia datang memang dah ada intake sekali. Untuk potting dia pun pada aku dah ngam-ngam. Dia potting bila over besar pada aku kurang bagus. Terkecil tu tak apa, jangan terbesar. Terkecil kita boleh adjust bagi besar, tapi bila terbesar itu dah boleh macam buang parit je. So
aku akan klaim terus. Untuk valve shield, kita orang memang akan pakai valve shield original. Untuk shaft rekam, aku pakai shaft rekam yang DLC daripada NLK. Lepas tu bearing cam lah kena masuk dekat sini. So aku nak transfer dia punya valve spring lama. Ni valve spring daripada head lama. Valve spring ni valve spring custom. Kita pakai daripada spek 72 sampailah ke 80, 82, 85 pun masih pakai valve spring yang sama. Cuma yang menentukan dia adalah dia punya valve seat. Okay, so aku set up dulu bahagian top set. Korang layan je video ni sampai habis. Okay, so korang nampak aku dah habis dial. Okay, so tadi engine dah siap dial. Untuk lift dia, untuk sebelah exhaust biasa memang akan lebih besar daripada sebelah intake lah. Okay, so untuk tappet dia pun kita dah adjust bagi cun-cun. Cuma kat sini aku nak tunjuk korang dekat bahagian retainer ataupun bahagian valve dia. Sebab size valve dia dah agak besar, korang nak kena alert dekat bahagian sini. Retainer untuk valve dia ni, dia akan duduk ngam-ngam je dengan dia punya tiang 4. Untuk bahagian intake sajalah yang aku perasan dia over rapat. So dia punya wasir dia aku dah habis potong dengan dia punya nut sekali. Untuk nut kita pakai steel, tiang pun kita pakai steel, tiang mati. Sebab tu tanam dia punya tiang ni memang aku dah letak dia punya Loctite lah. So tiang dah mati habis 4-4. Lepas tu dah letak Loctite cun-cun lah. Kat sini ada lebih kurang 1mm ataupun 1.5 saja jarak antara dia punya retainer dengan skru ataupun tiang 4 ni punya tiang sebelah atas saja. Yang lain semua tak ada apa. Okey luncur. Cuma ikut pada nombor dengan cam yang dah di custom ni, boleh dikatakan lift cam untuk spek dia ni, cam dia agak tertinggi sikit. So mungkin RPM bawah dia tak berapa kuat lah. Graf bawah dia agak mungkin lembik dan ujung dia baru kuat. So tengok peak power jugalah. Kejap lagi dekat atas dyno macam mana. Aku cuba settlekan enjin dia dulu. Kejap lagi kita gantung, kita tengok respon enjin macam mana. Okay, so ni motor dia RS dah jam. Exhaust hari tu dah buka. Motor ni kita turun enjin, kita gantung terus 82 jet 13 ni dekat motor dia. Kita pakai body dia. Hanya target yang aku nak buat dekat motor owner sendiri, dia body Sonic. So pada aku kalau pakai body Sonic, kita nak bantai GPS tu lagi mantap lah. Tapi apa pun kita try jadi halangan. Kalau kata betul-betul dia nak laju, nak padu, dia laju, dia padu juga. Okay, so kejap lagi aku minta Kai tolong aku untuk turunkan enjin sebiji. So enjin sebiji untuk RS single cam yang dak jam macam ni. Nampak dia pakai blok daripada Sofili, piston 73. So ini spek 73 lah. Dak jam punya motor. Kita turunkan enjin dak jam, kita naikkan enjin yang tu 82 tu. So kejap lagi kita tengok hasil dia. Aku pun tak sabar nak hidupkan motornya. Okey Kai, boleh Kai buka kapasitor dulu. Exhaust kita akan pakai open 4242 GL. Belakang ni standard 60 lah. Lepas tu minyak hitam kita akan pakai minyak hitam yang ni. Untuk buat running kita pakai ni dulu. Coolant dia pun sama, kita pakai coolant daripada ESR. Minyak hitam coolant ESR. Lepas tu injector aku pakai 380cc punya, ESR punya juga. Throttle body 45. Okay, so throttle body 45. Kejap lagi kita cuba pacak tengok jadi macam mana. Okay, alhamdulillah. So motor RS dah jam. Untuk dia punya enjin dia kita dah turun. So yang ini yang kita akan gantung lah. Kita gantung kat motor ni. So ni untuk enjin RS dah jam. So kat sini kalau korang tengok ada lebih kurang 2 enjin RS. Nampak? 2 enjin RS, dua-dua single cam So dua-dua kita jalan top set Y15 ataupun LC135 lah. So untuk enjin 82 punya projek ni,
Untuk gearbox punya laluan untuk oil pressure minyak hitam dia, kita curi yang macam ni, nampak ni. Kat sini lubang dia. So yang ni kita dah buat trip. Kita curi minyak hitam daripada oil pump punya pressure tu, kita larikan ke gearbox. So nanti kita akan ada satu hose lah, hose biru yang pipe dia tak besar sangat, kecil. Dia akan pergi ke gearbox. So gearbox semua laluan minyak hitam ke gearbox semua jalan macam biasa untuk motor ni lah. Okay. So nampak dua-dua single cam. Setakat ni aku dah puas hati dengan yang ni. Tapi enjin tak jam ni ada benda yang aku nak buat lagi. Ada lagi beberapa benda yang aku kurang puas hati untuk enjin dia. Mungkin dia akan turun spek dia pakai 70 Puma Racing balik, kemungkinannya lah. Itu kejap lagi kita akan cerita kemudian. Aku nak settlekan projek 82 ni. Kejap lagi aku minta Kai tolong gantungkan enjin dan terus buka throttle body. Throttle body yang dah jam pakai sekarang 42. Kita nak run masuk throttle body 45mm. Okay. So condition motornya semua okay. Kejap lagi kita kasih hidup. Okay. RS engine dah siap naik. Okay. So dia bawa exhaust open GL untuk saiz 4242. Tapi tak boleh masuk sebab dah jam pakai full race ni. Jadi tak lepas. Kalau dia masuk depan masuk, belakang sangkut dekat sini. So banyak lah. Sebenarnya pada aku, kalau dia masih lagi slip on, masih boleh buka pasang, aku rasa lepas. Tapi dia dah welding, so tak lepas. So target ni memang nak pakai exhaust open nampak? Target nak pakai exhaust open. So enjin dah siap naik dah. Enjin dah siap naik. Kelas pun dah gantung. Aku dah check beberapa part semua. Aku rasa aku lupa hati dah dekat bahagian enjin dia. Throttle body kita dah pasang. Trompet dia pun kita dah masuk cun-cun. Cuma kejap lagi dekat bahagian sini, cap untuk thermostat ni dia langgar tau dekat bahagian body. So ada dua option yang kita boleh cuba. Tembak dia ke bawah. So nanti pipe dia kena cari pipe U-turn, naik ke atas untuk dia punya hose radiator yang sebelah kanan ni lah. Untuk sebelah kiri tu aku rasa tak ada apa. Nanti kita pakai je radiator dak jam yang lama tu, radiator apa Puma Racing tu. Sebab tu pun kira cun. Untuk ni pula trip dia Y, kepala DLC. So ni kepala ni aku dah modify dah untuk sensor kipas. Okay, sensor kipas boleh kata PNP je nanti, boleh cocok. Cuma pasal ni lah, hose ni punya hal. Tak apa untuk apa nama, untuk thermostat. Ini kalau kita dah adjust dia ke bawah, aku rasa cari pipe yang U-turn, contoh RS punya pipe ke apa, aku rasa boleh jadi lah. Cun-cun dia masuk apa ni semua-semua okey je, cun je. Sebenarnya aku sendiri pun tak sabar nak tunggu motornya hidup, nak tengok respon mesin dia semua macam mana. So untuk pengetahuan korang, enjin bawah ni memang aku tak buat. Aku buat hanya top set bahagian atas saja. Enjin bawah ni datang memang dah siap dengan spek jack 13 lah lebih kurang dia kata. 13 ke 12.5. Aku silap juga sebab tak ambil data betul-betul stroke dia. Total stroke berapa. Aku tak ambil data tu saja. Untuk part lain semua aku rasa tak ada apalah. Nak tahu minyak hitam dia naik tak naik. Kejap lagi kalau kata dah crank, aku nak curi. Mungkin kat sini aku buat satu pipe, nak curi sikit. Oil pressure daripada RS ni memang dah kuat. Aku akan curi satu, mungkin daripada sini lah. Mungkin daripada sini aku nak curi pergi ke sebelah sini. Mana boleh? Ni belakang ni tutup untuk gearbox. So kita ambil daripada itulah, daripada atas tu naik ke head, naik ke sini. Yang ni untuk ke gearbox. So ke gearbox punya ni kita kena pastikan dia sampai cun juga. Sebab gearboxnya boleh jam lah. Sebab kalau untuk 201 meter tak perlu pun minyak hitam jalan kat gearbox. Tapi untuk buat daily dia perlu. Kita kena buat satu pipe ke sini supaya sub gearbox punya gigi dia dapat dia masuk dalam sub. So tak ada isu gearbox dia melekat ataupun boleh jam lah. Okay. So selebihnya aku rasa tak ada apa. Tunggulah aku set up dulu part lain. Kejap lagi kita tengok. Lepas aku dah set up exhaust apa yang ada je. Ujung-ujung aku kutip exhaust je lagi. Apa exhaust yang ada aku akan masukkan. Yang penting motornya hidup. Nak tahu respon running, dan kita terus pacak kat dyno lah. Ini pun dah duduk dekat depan bilik dyno dah. Pasang je exhaust, running semua okey. Aku run atas dyno ni.
Okay, so tadi aku dah gantung dia punya exhaust ni sebab aku memang nak tengok respon mesin dia. Nak dengar bunyi enjin dia aman tak aman. Untuk exhaustnya aku pacak lalu-lalu. Tapi mungkin aku akan cari exhaust open lain lah. So secara kebetulan ownernya pun dah hantar motor pula tu kat ujung sana tu. Kalau orange tu Sonic Sonic 150. So sekarang ni aku nak modi dia punya, dipanggil apa ni, thermostat punya cap lah. Okay, aku nak potong, aku nak ubah dia punya pipe supaya duduk tegak macam ni. Ni sekarang dia ke kanan, aku nak duduk tegak sikit lah. Tegak sikit pun boleh jadi. Okay, so alang-alang yang tu dah pasang ni, aku nak payung korang dia punya bunyi lah. Memang bunyi dia petir sikit. Betul-betul, aku rasa aku nak kena tune sikit. Belah bawah dia keringan sikit. Dia basah sangat Pasang. Cukup. Aku cuba untuk korang. Tapi kuat juga motor starter dia kan. RS motor starter standard dah kuat. Dia kena rehat sekejap nanti. Kalau dah tak boleh, tengok kena boleh. Rehat baru boleh. Betul lah, dia suruh aku rehat lah. Dah. Tak boleh. Okey, kejap lagi aku akan settlekan dulu dia punya cap untuk thermostat ni. Dah settle, aku pacak lah radiator. Aku akan mapping bagi cun-cun. Okey, Alhamdulillah. Motornya dah hidup. Sekarang aku pacak motornya dekat dalam dyno. Okay, so kejap lagi aku akan dyno motor ni. Aku akan tengok berapa horsepower yang keluar lah. So aku nak running dulu, semua bagi elok. Cuma kat sini aku nak bagi tahu ada satu benda yang aku belum sempat nak curi. Untuk minyak hitam yang lari ke gearbox. So untuk run pada aku tak ada apa sangat isu. Okay, minyak hitam yang akan lari ke gearbox tu aku curi kat sini. Tapi aku ambil daripada depan dan bawa tarik ke sini lah. Kalau macam Y15 lebih kurang ni lubang untuk push rod. Push rod, lubang untuk apa? Ni sub gearbox sebelah clutch. Okay, dia akan pergi ke sub gearbox sebelah clutch dan dia akan masuk minyak hitam tu lah. Ni yang macam umpamanya lubang untuk dia punya apa, lever clutch. Lever clutch yang original punya. So kita akan curi semua. Motor pun dah running elok. Cuma sekarang ni nak bagi dia elok lah. Macam tadi aku rem dia tersedak mati. Kejap lagi kita bagi perfect sikit. Okay, motornya tadi aku dah run sampai dekat lebih kurang 50% 50% TPS. Baru plus paruh lah kiranya. Motornya slip. Okay, so motornya slip pun tadi horsepower dah dapat dekat 40. Dah 40 horsepower. Tapi aku turun dulu motor ni. Aku nak adjust dulu bahagian kelas dia. Sebab waktu datang yang bawah dah seketul. Top setnya aku adjustkan. Jadinya waktu ini bawah tu bahagian clutch dia macam mana aku tak pasti. Dalam masa yang sama aku akan terus curi pipe yang aku nak buat dekat sini. Daripada pipe ni pergi ke gearbox. Aku nak terus ke gearbox. So lepas tu aku perasan juga tadi waktu last run ada air coolant keluar. Tak pasti daripada mana. Yang macam minyak hitam ni datang daripada sini. Dia menyembur sikit-sikit. Itu je, lain tak ada. So aku cuba adjust dulu bagi perfect untuk belah clutch. Tak pun korang tunggu je, stay tune je. Kita buka dulu bahagian clutch. Kita tengok setup yang sekarang ni dia pakai berapa plate. Sama ada 5 plate ataupun 6 plate. Dan spring dia berapa. Sebab clutch dia tak keras lembut je. So aku cuba adjust dulu.
Okay, tadi kat atas dyno motornya slip. So sekarang aku dah buka tengok. So ni enjin bawah dia punya habuk lah. Mungkin part-part yang dia pergi machine shop ada tersimpan dekat celah-celah pun boleh jadi juga. So bila slip aku tengok spring lah, sebab dia pakai untuk spring dia full yang ni, kalau tak silap aku ni SYS. Dia datang sekali dengan spring. Tapi spring dia ni mungkin untuk spek 63 boleh lagi lah. Tapi kalau spek besar aku rasa tak support. So tak cukup keras untuk bahagian spring dia. So aku nak buka tengok condition dia punya clutch plate. Part lain semua aku rasa tak ada apa, semua okey, cun. Oil pump pun minyak sampai ke atas, bersepa, okey, tak ada hal. Tinggal bahagian clutch je. Aku pastikan motornya tak slip. Kita samuran dan tengok berapa horsepower. Okey. Okay, so tadi aku dah settlekan bahagian clutch untuk motor ni dan dah run dah pun, tapi belum habis run lagi. So horsepower sekarang keluar lebih kurang dalam dah 54, tapi dapat tarik hanya 10,000 saja. Aku buat ref car dia 10,000 RPM sebab kita nak pastikan dia punya FR tune dulu lah. Tapi RPM bawah pun kira bawah ni kira banyak lagi aku belum cari. Tadi memang aku saja rembat untuk RPM atas sebab nak tahu yang dia ni memang betul-betul tak slip. So untuk bahagian kelas aku rasa tak slip dah. Cuma hujung-hujung RPM dekat 10,000 tu pun aku rasa mungkin buka 10,500 ataupun 11 mungkin akan jadi slip. Tapi dah ada masalah baru. Terpaksa turun balik enjin sebab aku nak buka balik dia punya head block. Okay. So nampak kat bawah ni kali hijau. So coolant dia dah start bocor. Coolant dia bocor tepi. Coolant dia bocor antara block dan head. Kat tepi ni dia dah bocor. Nampak tak? Dia basah. Kita pakai coolant ASR. So keluar kali hijau kat sini. So aku kena buka balik top setnya. Mungkin aku akan custom satu gasket untuk head dia lah. Aku buka balik top set. Tapi kena turun enjin. So aku tengok juga pada masanya. Kalau kata semuanya ngam, cun, aku akan gantung enjin ni dekat motornya terus lah. Kalau tak ada apa-apa, aku akan pakai balik dekat motor dah jam. Okay. So kalau tengok character graph dia, pada aku cantik je daripada bawah sampai hujung. So kalau pergi dekat single graph dia akan jadi macam gini. Nak bagi korang nampak lagi sikit. Kira kat sini mantap lah. Hujung dia ni daripada bawah ni dia pacak ni sampai atas ni 10,000. Kira cun, nampak peak power pun duduk 10,000. So motornya mampu untuk pergi lebih lagi. Untuk aku punya horsepower dia boleh keluar kat sini lebih kurang dalam 58, 59. Kalau 60 tu kira jackpot. Aku settlekan dulu turun enjin, kejap lagi aku tunjuk kat korang bocor je dekat belah mana. Okay, enjin ni aku dah settle untuk turunkan. Sekarang ni kita dah nampak beberapa kelemahan yang ada kat sini. First, pasal gasket head. Aku nak hantar custom untuk buat gasket. Cuma masalah untuk owner, dia nak cepat untuk enjin ni. Jadi tak dapat nak customkan untuk gasket head lah. So aku terpaksa adjustkan balik motornya. So alang-alang ni aku dah nampak apa yang aku boleh adjust untuk naikkan lagi horsepower. Setakat 10,000 RPM dah keluar 54 HP tu pada aku dah okey sebab graf tegak semua. Aku nak skim block dia. Deck aku nak rapatkan lagi sikit sebab motor jenis motor tak ketat. Pulas jumpa hujung dia steady lagi. Tapi kalau 8,000 tu dia dah ketat, macam dah seram, motor pun dah tak nak jalan. Aku tak berani nak rapatkan lagi lah. So aku akan cari deck dalam 1.4, 1.3. Nanti aku kira kita akan potong bawah lah. Kita akan potong bawah tu berapa mm. Lepas tu untuk head ni dia dah ada kesan yang kita dah tekap dekat blok ni kan. So kesan yang skim tingkat ada sini, aku akan pastikan aku skim rata je lah. Untuk head aku akan skim rata. Untuk blok aku akan buang dalam 0 point beberapa lah yang aku akan buang nanti. Okay, so korang stay tune je. So aku rasa memang aku akan naikkan kat motor ni balik sebab exhaust kita dah set up untuk motor ni. Dan issue pun kat motor ni mungkin semuanya kat motor ni, tapi tak tentu sebab aku takut juga aku akan, sebab apa ubah fikiran, sebab aku fikirkan yang paling senang. Aku takut aku ubah fikiran nak gantung dekat motor dia terus, jalan pakai wiring dia, tune pakai ECU dia, sampai semuanya pakai motor dia, exhaust dia semualah untuk bagi keluar, dan test GPS pun pakai motor dia juga. Sebab ini first percubaan pada aku. Okay, dan aku ada fikir juga bila last run tadi keluar lebih kurang 54 horsepower, hujung-hujung RPM tu macam nak berlaku slip. Mungkin bahagian kanan ni aku terpaksa buka balik. Alang-alang buka aku akan check dia punya clutch plate, second spring lah. Tapi spring tu sebenarnya dah okay. Aku nak kena cari yang keras lagi sikit je. Dapatkan spring yang keras sikit lagi, InsyaAllah motornya akan lebih anti-slip. Akan lebih susah lagi nak slip. Sebab motor ni sekarang ni bila aku dah on board tadi lepas pada dyno,
sebelum perasan bocor, aku dah try bawa motor tu. Bila bawa, sebab nak tahu slip tak slip kan, memang buka minyak, motor terangkat je. Motor terangkat je, kuat dah. Tapi nak pastikan dia tahan tu lah yang kita nak. Yang kita nak lebih kepada ketahanan. Untuk setup ni tak boleh tu sebab dia punya gearbox. Gear 1 lompat je depan tu je. Maksudnya lompat dia terlampau sikit, terlampau dekat sangat. So sepatutnya kalau nak set up untuk 200 meter, herit gear 1 tu kena panjang lagi. Gear 1 mesti kena panjang. Lepas tu traction untuk keluar kena ada. Kalau macam ni tak ada traction. Motor ni tak ada. Kau buka ada spin kau ataupun kau buka ada wheelie terus. Motor mungkin tak cukup panjang. Lepas tu gear 1 dia ringan sangat. Dia perlukan yang berat sikit supaya traction keluar untuk 60 kaki. Kalau 200 meter biasa kita cari 60 kaki kan. 60 kaki yang cantik, lebih kurang 1.4, 1.3 tu dah gempak sangat lah. 1.4 konsisten pun dah cun. Tapi engine ni memang dah tak adanya. Dengan gearbox yang ada, bukan untuk 200 meter, dia sesuai untuk 1 kilo. Okay, so korang stay tune. Aku hantar mesin shop dulu, settle semua, aku set up pasang. Tak ada apa, kita run balik motor ni. Okay, alhamdulillah. So motornya tadi lepas pada dah buka, aku pasang dah. Okay, so lepas daripada pasang tu, aku dah bawa motor ni pergi ke CKJ untuk run. So RS single cam ni waktu run dekat CKJ, first run semua okay je. Tapi lepas 50% macam aku run tadi pun lebih kurang 50% juga dekat dyno aku sendiri. Lepas daripada tu, Afif kata kat aku macam ada benda pelik lah, sebab lepas minyak dia mati terus motor. So horsepower dekat sana pun baru 50% throttle, dia dah 35 lebih. Tapi aku tak bawa kamera waktu tu sebab aku just nak tengok motornya perform atau tak dekat dyno jet. Aku bawa balik motornya, terpaksa bawa balik sebab baru 50% Afif run. Lepas tu tutup je minyak, idle tak lekat, motor mati terus. Lepas tu crank tak nak hidup. So bila buka balik, biasalah kita yang mudah lah. So buka balik, aku turun balik enjinnya lagi sekali. Dah berapa kali dah turun enjin. Tapi aku dah dapat penyelesaian yang paling baik lah setakat ni. Untuk dia punya head dia macam ni. Okay, next aku akan pastikan yang aku mesti akan pakai gasket head lah, untuk elakkan kebocoran satu. Okay, pasal gasket head tu kejap lagi aku cerita dekat korang. Okay, pasal apa motornya boleh mati pula waktu idle dekat CKJ waktu tu, dekat atas dyno. Tiba-tiba dia mati Okay, ni punca dia. Nampak piston dia? Okay, piston dia ni jadi calar-calar macam ni. Mula-mula aku macam pelik kat, macam tak percaya apa benda ni. Bila buka, okay, bloknya dah tak ada. Bloknya dah tak ada. Tapi aku ada blok pengganti lah. Bloknya tak ada, tapi blok tu aku akan tunjuk dekat korang dia jadi macam mana. Okay, punca kejadian ni, dia punya lapisan seramik yang ada pada blok tu terkopik belah depan. Dia tarik sampai ke tengah. Okay, so aku dah ada blok pengganti 82. Yang ini sebenarnya blok ni dah di R&D. Tapi aku dapat satu untuk R&D juga 82 ni. Cuma body block dia agak pendek sikit berbanding yang sebelum ni lah. Tapi untuk slip dia dah cunah tebal. So akan dikeluarkan oleh brand apa, aku mesti kongsi juga dengan korang. Tapi mungkin bukan pada video kali ni lah, sebab aku rasa videonya dah cukup panjang untuk RS single cam ni. Aku akan habiskan video ni kat sini. Tapi korang stay tune je, sebab dia next aku akan jalan gasket untuk 82 Jack 13 ni. Kita akan jalan gasket head. Dan aku dah bagi tahu bos Ashoka untuk keluarkan gasket head. Mungkin datang yang sekeping, dan ada juga yang 3 keping macam yang aku biasa pakai. Okay, ini aku ingat aku nak pergi custom untuk spacer block dia. Okay, tapi ada banyak lagi yang aku nak kena kaji, sebab kita kena tahu dia punya deck, kita kena tahu slip dia, ekor dia ni berapa yang akan tinggal bila kita pakai spacer, sesuai ke tak, panjang berapa, aku akan cerita video akan datang lah body block ni. Okay, so korang stay tune je untuk konten aku. Untuk RS single cam ni boleh dikatakan
dia dah berjaya. Tapi proses R&D memang bukan benda yang mudah. Setiap kali kau buat mungkin bom, ataupun kalau nasib korang baik, jackpot elok, dia boleh tahan. Tak kisahlah apa spek pun korang buat, 57 pun boleh percaya enjin So motor ni pada aku okey je. Next content aku akan pastikan dia akan lebih perform sampailah ke Dynojet. Sebab memang aku run kat dyno aku, walaupun dapat 54 horsepower ke 56 ke, aku cuma nak pastikan yang effort tu okey je. Tapi pada aku lah, jawapan yang tepat, yang paling terbaik, yang paling terpadu, pergi dekat Dynojet. Dekat Dynojet keluar berapa horsepower, kita tengok video yang seterusnya. Okay, so terima kasih pada korang yang tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Goodbye.